Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Abdullah bin Muhammad Noor pernah mendapat mengalami kanser kolon, kanser usus, itu pada tahap 3. Dan treatment saya ketika itu saya bertugas di Brunei, maka saya dapat treatment daripada universiti, daripada hospital di Ripas, RIPAS, nama hospital tu Ripas, di Bandar Seri Begawan pada tahun 1908. Benefit, ya. Selepas tu saya balik ke Bangi, Bandar Baru Bangi. Saya dapati ada senaman cikung di Taman Tasik Cempaka. Pada masa itu saya pun join dari senaman ini untuk kesejahteraan dan kesihatan. Yang saya dapati bahawa senaman ini baik untuk saya sebab saya ada benjolan di belakang selepas treatment kemoterapi, dan selepas saya amalkan guling cikung, saya dapati benjolan sebesar buah guli itu hilang. Jadi guling cikung ni, senaman itu telah streamlinekan saya punya abnormalities di dalam badan saya, iaitu segala bengkakan, segala tumbuhan yang kecil dapat diselamatkan ataupun di-streamlinekan balik di dalam immune system kita dan dalam sistem badan kita. Terutama sekali kita lihat dari segi peredaran darah, blood circulation amat baik bagi pengamal guling cikung, because guling cikung ini dia membuat kita senaman keseluruhan badan, iaitu kita menggunakan kaki, menggunakan tangan, kita menggunakan pernafasan. Pernafasan itu adalah yang utama yang kawal pergerakan kita, sama ada pergerakan kaki ataupun pergerakan tangan dan juga pergerakan seluruh tubuh badan. Mengamalkan guling cikung, walaupun pergerakannya itu adalah agak slow, tetapi dia boleh menghasilkan peluh yang sederhana banyak. Jadi jangan ingat bahawa pergerakan yang lambat itu tidak menghasilkan peluh bagi badan kita. Dan apabila peluh keluar daripada badan kita, kita rasa lebih sihat, lebih ringan dan lebih bertenaga untuk selanjutnya, untuk pernafasan selanjutnya dan untuk hidup seterusnya dengan lebih sihat. Sekian saja. Assalamualaikum.